Kuasa Elemental Boy Reaper. Akhirnya kuasa Wondra menjadi milik aku. Kalau dah janji, jangan mimpi nak jadi naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang, hari ni kita akan unboxing starter deck Thunderbolt yang mana keluar bersama dengan Bolt Impact. Dan hari ni kita akan unboxing starter deck. Yang mana belum tengok video Bolt Impact, boleh check it out di atas ni. Okay, jom. Okay, first kita akan tengok kotak dia dulu. Di sini tulis Thunderbolt starter deck. Ada Bobo Boy Rimba, ada Kirana. Okey. Macam biasa, tepi ni logo. Okey, di bahagian belakang ini dia. Satu arena mat, 3 kad awesome, 1 poster, 3 kad tambahan, 1 HP marker, 1 kad cara bermain. Dan juga ni adalah kad-kad yang kita akan dapat lah di dalam starter deck ni. Jom kita buka. Okay, kita buka dulu arena mat dia. Gambar apa? Okay, kat sini kita ada siapa ni? Oh, sini kita ada Kirana, Tung besar. Ada hilang tu. Ni siapa? Saya tak pasti siapa ni. Okay, dari sini kita ada anggota tapak lah. Kita ada Ying, Yaya, Berimba, Beliau, Feng, Kentar, ada siapa ni? Kuali. Okay, Gopal tak ada. Ini dia arena mat yang kita dapat. Cantik. Okay. Dan kad-kad yang kita akan dapat, kita akan saya tak baca satu-satu lah. Kita akan tunjuk gambar je. Dan kalau korang nak baca, korang boleh pause. Okay, kad yang pertama, Bobo Boy Taufan. Password bunga apiru biru, Maripos, Kuali. Oh, cantiknya ni. Feng dan Gopal. Kita ada Captain Kaizo, General Gurmida, Feng. Dia ada efek tulisan kat situ. Tahap ketiga Feng boleh jadi naga. Selanjutnya Gopal, tahap ketiga. Okey, tubuhkan dodol gergasi daripada Gopal. Okey, ni dia. Wow. Kita ada Maharaja Reramos. Kita ada Adudu. Kita ada Puak Muryong. Oh, Muryong. Ini Puak Muryong lah, yang burung tadi. Kita ada Yaya dan Ying. Sini Bobo Boy Blaze dan Ice. Kita ada Bobo Boy Gempa dan Halilintar. Kita ada Bobo Boy Solar dan Duri. Kita ada Yaya Graffiti Menolak. Terus ya, Bobo Boy Kuasa Elemental. Wow. Kuali Sudip Berapi. Bobo Boy Sorry versus Tumbosaurus Rex. Wow. Efek kad sokongan lawan tidak berkesan. Oh, ni kad sokongan. Cantik kad sokongan dia. Dia punya lukisan pun cantik.
kita ada Boboiboy Rimba versus Maharani Satrianta Kirana. Wow. Efek kad pihak lawan di zon aktif tidak berkesan selagi kad sokongan kekal ini aktif. Pihak lawan hanya boleh mengaktifkan efek melalui kad sokongan atau kad sokongan kekal sahaja. Oh, efek kad tak berkesan, cuma yang berkesan hanya kad sokongan dan juga sokongan kekal sahaja. Wow. Dan yang seterusnya, Boboiboy Beliung Best Tarantula. Okay, ini dia. Kira jumlah kad di tangan, kemudian masukkan semua kad tersebut ke dalam deck. Lihat deck dan pilih sejumlah kad bersamaan dengan jumlah kad yang dimasukkan, kemudian kocok deck. Okay, seterusnya kita ada kad Osom air, iaitu karakter Boboiboy Blizzard. Okay. Cantik. Seterusnya Boboiboy Nova, kad Osom api. Dan kad daun, iaitu Boboiboy Rimba. Okay. Ada Pak Pato, ada Ying dengan kuasanya larian kelajuan hyper. Dan kita ada Boboiboy Rimba. Okay, kad yang cantik. Ada efek tulisan Rimba Menjala. Okay. Cok penyertaan. Dan juga kita ada, inilah dapat dadu ni. Kita ada 4 kad special card kat sini. Jom kita buka yang pertama. Ialah Boboiboy Genta. Okay, ini dia. 220 HP, 160 attack. Dan juga kedua-dua pemain melempar HP marker sebanyak 3 kali. Setiap kali pemain mendapat nilai lebih tinggi, tolak 40 HP kad di zon aktif pihak lawan. Okay. Cantik. Seterusnya Boboiboy Rimba. Okay. 260 HP, 240 attack. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Duri. Serangan pihak lawan tidak berkesan selagi terdapat kad sokongan kekal yang aktif di zon kad sokongan pihak lawan. Yeah. Seterusnya kita ada Robot Satrianta. Okay. Robot Satrianta, kad sokongan kekal. Kad ini kekal di zon kad sokongan pihak lawan, efek berterusan dan hanya akan dipindahkan ke zon kalah apabila pihak lawan berjaya mendapat nilai lebih tinggi dalam balingan HP marker. Kad ini diletakkan di zon sokongan atau kekal pihak lawan. Selagi kad ini berada di zon tersebut, pihak lawan tidak dibenarkan menggunakan kad sokongan atau kekal. Okay, Robot Satrianta. Maharani Satrianta Kirana. Okay. Kuasanya sambaran Voltra, 260 HP, 240 attack. Okay. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Halilintar atau Kirana atau Retaka. Okay, kad ini boleh aktif jika kita pernah menggunakan Boboiboy Halilintar, Kirana dan Retaka. Okay. Pemain automatik menang jika pihak lawan mempunyai kad jenis Boboiboy Halilintar di dalam deck, zon menang atau zon kalah. Sama ada Boboiboy Halilintar ada di deck. Okay, ada di deck. Sama ada Boboiboy Halilintar ada di deck, zon menang dan juga zon kalah. Kalau ada di 3 tempat ni, automatik menang. OP juga kad ni kan.
Okay. Antara keempat-empat ni, yang mana korang lebih suka? Dan korang boleh komen di ruangan komen. Boleh like, share dan subscribe LM Network. Dan kita akan sambung lagi dengan konten-konten yang menarik selepas ini. Jangan lupa untuk support saya. Assalamualaikum.